Aiman mempunyai impian untuk menyertai pertandingan inovasi sekolah. Wah, ada pertandingan robotik. Aku mesti masuk. Aku mesti siapkan robot ni sebelum pertandingan. Robotnya diuji berkali-kali, namun terjatuh lalu rosak. Alamak, rosak lagi. Keesokannya, Aiman membentangkan robotnya di kelas, tetapi robotnya gagal berfungsi. Apalah, robot macam tu pun nak masuk pertandingan. Aiman mula hilang keyakinan terhadap dirinya. Aiman tertidur kepenatan memikirkan penyelesaian robotnya. Tiba-tiba, satu cahaya silau muncul dalam biliknya. Cahaya apa tu? Tiba-tiba, Aiman muncul di dimensi yang lain. Di manakah aku? Selamat datang ke alam RPM. Perisai berdaya tahan kehilangan 3 kuasa utama. Kuasa pertama ialah kekuatan menyeluruh. Aku perlu mendapatkan serpihan pertama yang ada di puncak bukit itu. Aku penat. Aku tak mampu lagi. Aiman hampir gagal, tetapi dia tetap tidak berputus asa. Kekuatan sebenar melibatkan fizikal, mental dan emosi. Akhirnya, aku berjaya tiba di puncak bukit dan mendapat serpihan pertama. Alamak, jambatan runtuh. Macam mana aku nak teruskan? Itulah adaptasi dan pemulihan. Apabila satu jalan tertutup, carilah jalan yang lain. Wah, serpihan kedua ada di jalan ini rupanya. Setelah mendapat serpihan kedua, Aiman meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba, dia terjumpa dengan raksasa putus asa. Ha, kau sudah gagal. Berhentilah sekarang. Aku mungkin gagal. Tetapi, aku belum tewas. Aiman telah berjaya menewaskan raksasa putus asa. Itulah tekad kejayaan. Terus berusaha walaupun menghadapi pelbagai halangan. Terima kasih Aiman kerana telah berjaya mengumpulkan ketiga-tiga serpihan perisai berdaya tahan. Tiba-tiba, Aiman tersedar daripada mimpinya. Kuasa berdaya tahan sentiasa ada dalam dirimu. Adiwira sebenar bukan yang tidak pernah gagal, tetapi yang sentiasa bangkit semula.